Nampak gayanya, FAQ yang terkini STR 2026 sudah keluar dan memang sah. Korang sebagai kategori bujang memang tak dapat STR itu. Tetapi sebenarnya korang bukannya dapat SARA RM600. Dia sebenarnya ada satu lagi SARA RM1,200. Tetapi guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Seperti mana yang aku maklumkan, FAQ STR 2026 dah keluar, dah ada jadual. Tetapi bagi korang yang nak tahu berapa korang akan dapat fasa pertama tu, belum lagi diupdate oleh pihak LSTM ataupun pihak STR sendiri. Okey, jom kita tengok paparan ini. Kalau kita merujuk kepada soalan lazim STR 2026, dia ada menyebut perkataan bujang. Masih lagi ada kategori 21 tahun ke 59 tahun. Kenapa? Sebab kategori ini ada menerima SARA dan SARA tak ada permohonan. Korang perlu dan wajib, sekiranya korang nak dapat SARA, buat permohonan STR dulu. Barulah korang akan dapat SARA. Okay? Sesiapa yang mana kat luar sana yang belum lagi buat permohonan, korang kena buat permohonan STR. Jangan dengar kata orang lain yang mana mungkin dalam kategori bujang, okay, yang mana dia give up, move on, okay, dan sebagainya sebab STR tahun 2026 tak dapat. Of course, tak payahlah buat permohonan, bukan dapat STR. Tetapi korang dapat SARA. Okay, RM50 sebulan. Tapi kalau korang dalam kategori miskin-miskin tegar ataupun dalam data IKASih, korang ada tambahan lagi. Okay, RM100 sebulan. Ini bermaksud korang sebagai penerima STR yang wajib, korang dah lulus, korang dapat RM50 sebulan. Okay, dalam masa 12 bulan tu RM600. Itu yang dimaklumkan melalui belanjawan. Dan tambahan sebenarnya special case bagi mereka kategori bujang yang ada dalam data IKASih, dia akan dapat lagi tambahan RM1,200. Okey, setahun itu. Okey, maksudnya sebulan dia dapat RM100. So menjadikan jumlah keseluruhannya RM100 sebagai penerima STR yang ada dalam data IKASih dan RM50 sebagai penerima STR. Menjadikan mereka dapat RM150 sebulan. Jom kita tengok paparan ini. Melalui jadual yang terkini, berapakah jumlah bayaran yang bakal korang terima? Seperti maklum, okay, ini dia dah bagi tahu. Dan kalau tengok dalam kategori bujang 2,500 ke bawah, dia dah bagi tahu dah pembayaran menggunakan mekanisme SARA. So sini bermaksud confirm STR 2026 bagi kategori bujang memang tak dapat langsung STR tunai itu. So, kalau pergi ke sumbangan asas rahmah punya FAQ, dia ada maklumkan. Okay, bagi kategori, orang kata kedua-dua kategori di bujang ini, kau tengok kat sini, ini amat penting. Okay, kategori bujang ini yang tak dapat STR 2026. Okay, ingat, dia dah bagi tahu dah, amount kelayakan SARA ini tertakluk kepada permohonan STR 2026 diluluskan. Tak ada lulus STR, tak ada dah dapat SARA. Okey, kategori bujang ini yang aku cakap, yang ada dalam data IKASih, mereka akan dapat RM1,200. Yang diumumkan melalui belanjawan yang baru-baru ini, dia cerita pasal ni je sebagai penerima STR selain miskin-miskin tegar. Okey, tetapi korang dapat ni sekiranya korang ada dalam data IKASih. Menjadikan jumlah keseluruhan untuk korang dapat manfaat bulanan SARA RM150. Okey? So, itu saja perkongsian yang aku nak share kepada korang. Apa kata korang? Boleh komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.